Hai semua dan selamat datang. Okey, untuk perkongsian kali ini kita akan ubah sikit fokus kita. Daripada kita asyik fikir pasal pertuturan semata-mata, kita akan lihat sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna, iaitu membina satu dunia komunikasi yang luas untuk anak-anak autistik. Sebab matlamat utama kita ialah hubungan kan, bukan sekadar perkataan. Pertuturan dan komunikasi. Adakah ia benda yang sama? Mungkin ramai antara kita yang fikir begitu. Tapi bila kita faham perbezaan utama antara dua ni, itulah sebenarnya langkah pertama untuk betul-betul menyokong anak kita. Jom kita tengok. Jadi, inilah bezanya. Pertuturan ni, ia lebih kepada tindakan fizikal. Kita guna mulut, guna peti suara untuk keluarkan perkataan. Anggap je ia sebagai satu alat. Manakala komunikasi pula, ini matlamat utama kita. Ia adalah proses untuk kita sampaikan mesej. Tak kisahlah melalui perkataan ke, isyarat tangan, gambar atau apa cara sekalipun. Jadi, pertuturan tu hanyalah salah satu cara untuk berkomunikasi. Okey, sekarang jom kita masuk satu konsep yang sangat penting. Anak-anak autistik ni, cara mereka berkomunikasi bukan salah tau. Cuma berbeza. Bila kita faham gaya mereka, barulah kita boleh bina jambatan untuk hubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Cuba kita tengok jadual ni, memang nampak jelas beza dia. Komunikasi neurotipikal, macam kita kebanyakannya, banyak bergantung pada isyarat-isyarat halus, bahasa kiasan dan kontak mata. Sebaliknya pula, komunikasi neurodivergent ni selalunya lebih direct, lebih literal dan lebih jujur. Mereka mungkin elak pandang mata tu bukan sebab tak berminat, tapi sebab ia boleh rasa macam terlalu kuat, terlalu intens untuk mereka. Ingat ya, ini bukan kekurangan, ia hanyalah gaya yang berbeza. Pernah tak anda dengar anak-anak ulang-ulang dialog dari kartun kegemaran dia? Itulah yang kita panggil ekolalia. Yang menariknya, ia bukan sekadar pengulangan kosong tau. Sebenarnya, itu adalah cara mereka memproses bahasa. Ataupun mereka gunakan skrip tu untuk sampaikan perasaan atau permintaan bila mereka tak ada perkataan sendiri. Yang ni pula berkait rapat dengan ekolalia tadi. Pemprosesan bahasa Gestalt ni maksudnya mereka belajar bahasa dalam bentuk ketulan besar. Contohnya macam ni, anak neurotipikal mungkin belajar bola, lepas tu bola merah, kemudian tendang bola merah. Tapi pemproses Gestalt ni mungkin belajar satu lagu penuh macam Twinkle Twinkle Little Star dulu dan lama-kelamaan baru dia mula faham perkataan-perkataan dalam lagu tu. Nampak tak? Laluan yang berbeza tapi menuju ke matlamat yang sama. Baiklah, kita dah faham kenapa komunikasi mereka berbeza. Sekarang, jom kita tengok macam mana kita boleh sokong mereka. Fikirkan strategi-strategi ni macam kotak alatan anda. Setiap alat ada tujuan berbeza untuk bantu kita bina jambatan komunikasi. Alat pertama dan yang paling penting dalam kotak alatan kita ialah AAC. Ini adalah nama umum untuk semua cara komunikasi yang bukan pertuturan lisan. Ia boleh jadi semudah menunjuk gambar, sampailah serumit menggunakan aplikasi penjana suara pada tablet. Tujuannya adalah untuk memberi suara kepada mereka yang bergelut untuk bercakap. Kenapa AAC ni penting sangat? Sebabnya, dianggarkan sebanyak 30% individu autistik tidak menggunakan pertuturan sebagai kaedah komunikasi utama mereka. Jadi, untuk mereka ni, AAC bukan sekadar pilihan tau. Ia adalah talian hayat. Dan faedahnya memang sangat besar. Cuba bayangkan, bila seorang anak tu akhirnya boleh bagi tahu kita apa yang dia mahu, rasa kecewa dia mesti berkurang kan? Tingkah laku yang mencabar pun selalunya akan menurun. Dan yang paling menarik, kajian menunjukkan AAC tak menghalang pertuturan. Malah, ia boleh menyokong perkembangannya sebab tekanan untuk bercakap tu dah tak ada. Salah satu jenis AAC yang sangat popular ialah PACS. Sistem ni memang brilliant sebab ia bermula dengan konsep yang sangat jelas. Kalau saya bagi awak gambar biskut ni, awak akan bagi saya biskut betul? Ia terus mengajar tentang kuasa komunikasi secara langsung. Dan ia dibina selangkah demi selangkah. Ia bermula dengan pertukaran yang mudah, kemudian anak tu belajar untuk cari gambar, bezakan antara gambar-gambar yang berbeza dan akhirnya membina ayat pada jalur ayat seperti saya mahu biskut. Ia satu proses yang sangat logik dan sangat berkesan. Alatan-alatan tadi memang hebat, tapi alat yang paling berkuasa sekali ialah anda sendiri. Ya, cara anda berinteraksi dengan anak anda boleh mengubah segalanya. Jom kita beralih untuk lihat bagaimana anda boleh menjadi rakan komunikasi yang terbaik untuk mereka. Cuba fikir sekejap. Masa anda bermain dengan anak anda, adakah perbualan anda dipenuhi dengan soalan-soalan macam,
Ini apa? Warna apa ni? Ada berapa? Ini benda biasa yang kita orang dewasa buat. Tapi sebenarnya ia boleh wujudkan banyak tekanan pada anak. Inilah perubahan yang nampak kecil tapi kesannya sangat besar. Beri komen, jangan menyoal. Daripada kita asyik uji mereka, apa kata kita ceritakan apa yang kita nampak? Wah, ada harimau. Zebra tu tengah berlari. Ini akan kurangkan tekanan, ia memodelkan bahasa secara semula jadi dan menjadikan interaksi itu tentang hubungan, bukan tentang prestasi. Percayalah, anak anda akan belajar lebih banyak bila mereka rasa rileks dan seronok. Ini satu lagi strategi yang cemerlang. Peraturan +1 ni maksudnya kita bercakap pada tahap yang sama dengan anak kita. Kalau kita guna ayat yang panjang berjela, ia mungkin kedengaran macam bunyi bising je bagi mereka. Jadi, kuncinya permudahkan. Macam ni caranya berfungsi. Kalau anak anda belum bercakap, anda guna satu perkataan. Anda tunjuk bola dan sebut bola. Kalau mereka dah boleh sebut bola, anda tambah satu lagi, bola merah. Kalau mereka boleh sebut bola merah, anda tambah lagi, golek bola merah. Kita bina bahasa mereka selangkah demi selangkah ikut kadar yang mereka boleh proses. Petikan ni memang merumuskan segalanya dengan baik. Cuba bayangkan bahasa kita ni macam bahasa asing bagi mereka. Kalau kita asyik tanya soalan bertubi-tubi, mestilah mereka keliru dan rasa terbeban kan? Tapi kalau kita cuma tunjuk dan komen dengan satu perkataan yang mudah, itulah yang membina pemahaman, sikit demi sikit. Jadi, bila kita gabungkan semua ni, kita faham gaya komunikasi mereka, kita guna alatan macam AAC, dan kita jadi rakan kongsi yang menyokong, kita akan sampai kepada intipati sebenar. Inilah misi anda secara ringkasnya. Hargai setiap percubaan untuk berkomunikasi, tak kisahlah pandangan mata, isyarat atau apa-apa bunyi sekalipun. Jadikan interaksi satu ruang yang selamat, bukan satu ujian. Gunakan minat mendalam mereka, dinosaur ke, kereta api ke, apa saja sebagai pintu masuk kepada komunikasi. Dan yang paling penting, bersabarlah. Inilah mesej utamanya. Bila kita berhenti menekan anak untuk bercakap dan sebaliknya kita mula memupuk komunikasi dalam semua bentuknya, kita sebenarnya mewujudkan keadaan di mana pertuturan itu sendiri lebih berkemungkinan untuk berkembang secara semula jadi. Utamakan hubungan dulu. Perkataan akan menyusul kemudian. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Tak boleh ubah segala-galanya dalam satu malam. Apakah satu perkara kecil yang boleh anda cuba hari ini? Mungkin ia hanya duduk di sebelah mereka dan memberi komen tentang apa yang mereka lakukan, tanpa menyoal apa-apa. Mulakan dari situ, kerana setiap langkah kecil ke arah komunikasi adalah satu langkah besar ke arah hubungan yang lebih erat.